Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 7 hari bulan September 2025 Masihi, sama dengan 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Seperti biasa sekarang ni pukul 6.28 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video menutup malam tadi, saya terus balik ke rumah. Lepas tu tidur dari pukul 3.20 pagi lah. Bangun tepat pada pukul macam biasa 6.50 pagi. Bangun mandi-mandi, saya subuh, makan sarapan, relax sekejap dulu, main internet apa semua, main Facebook atau relax tu. Pukul 8.10 tu saya pergi ke kedai Fikri minum, lepas tu terus pergi kerja lah. Lepas setengah tu pergi kerja awak lokal ni, rumah tokar lama saya lah, dia minta tolong saya lah buat siap dia malik dalam lahu. Kalau tu siap, maka siap mana yang berhenti kat tu lah, sambung esok pula lah. Lepas tu makan nasi, makan tengah hari rumah dia. Lepas tu dapat kerja tu makan tengah hari rumah dia. Lepas sudah makan tengah hari tu, saya terus mari ke sini mandi dan semaya zuhur pada pukul 3 petang. Lepas tu tak boleh main game, tiba-tiba terlelap tidur. Dah pukul 5.16 petang. Lepas tu sambung ambil wuduk semula, semaya asar. Lepas semaya asar tu dah ada main game galik tu. Kau kapal kuning. Lepas tu dah balik, sambung balik main game balik. Sampailah pukul ni. Pukul 9.28 ni terus buat video ni. Baru kalau lock nama lagi pukul 2.47. Oh, boleh masa parut dia main ngadak connect main game. Okay, sekadar saja. Lala sikit. Okay, sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.